Assalamualaikum Kak. Salam. Kak, saya ni food reviewer tau. So, nanti kalau saya tanya-tanya Kak layan je. Boleh. Boleh Okay. 1, 2, go. Hai Kak. Hai. Kak nak order nasi lemak satu boleh? Boleh. So first, apa yang awak akan dapat? Okey, dapat apa Kak? Nasi lemak basmati pandan. Beras mati pandan. Tengok sikit Kak. Dia punya nasi kali hijau. Kali hijau Kak baik. Lama kerja sini Kak? Lama dah, setahun dah. Okey. Okey, sini lagi. Apa dia? Tak, je buat lagi. Okey. Okey, nasi lemak, nasi. Okey, dapat apa lagi Kak? Okey, dapat sambal. Macam biasa sambal. lah. Macam biasa, sifat biasa. Tapi ni nampak zaman sekarang kan nasi dia punya telur sikit je kan. Nampak ni kita bagi separuh. Dapat separuh kan? Sambal tu manis tak Kak? Sambal manis-manis pedas. Manis. Macam Kak lah. Tak, okey. Lagi Kak? Jangan Lagi dapat apa? Timun. Nampak ni fresh. Baik. Okay. Lupa nak bagi tahu. Apa dia? Untuk datang hari ni, hari Khamis. Okey. So kalau awak spend nasi lemak, dapat free side dish. Dapat satu. Free side dish. Ni akan punya, letak apa ni Kak? Ini dia punya kriuk-kriuk ayam dia. Memang satu set dah dapat? Set. Ni biasa. Okey. So kalau awak beli ni, dapat free side dish. So saya boleh pilih lah semua ni Kak? Boleh. Okey, kalau macam Dari tu mana satu? bagi saya yang bergedil ni boleh Kak? Boleh, satu je. Satu je. Okey, lagi nak ada apa-apa tak? Lauk boleh tengok. Lauk. Kita ada macam-macam lauk. Banyak lauk. Sebab tu yang famous dekat sini, nasi lemak berlauk. Sebab kita ada lebih daripada 3 lauk. Ni nak jual nasi lemak, nasi kandai Kak? Dua-dua boleh. Dua-dua boleh. Nak jadikan nasi kandar, nasi lemak pun boleh. Okey. Kalau macam tu bagi saya ayam masak bedanya ni Kak. Baik. Nampak? Baik. Okey dek, ni total. Kak, tapi kan saya food reviewer Kak. Nanti saya post kat TikTok saya. So makan ni free je lah. Tak ada. Asal pula tak ada Kak? Awak sedap-sedap je Mentang-mentang nak makanan free cakap food reviewer. Saya follower banyak lah Kak. Berapa? 70 orang je? 70 tak mendatangkan sale. Boleh. Bagi je lah Kak. Free. Boleh. Memang saya viral je kedai ni buruk-buruk. Saya follower ramai. Tak apalah adik. Makan kedai lain ke? Kerek betul lah bekerja. Makan kedai lain. Ingat sedap sangat nasi lemak dia.